Bila dah pasang pagar elektrik tu, kita kena jaga bahagian rumput lah. Sebab pagar elektrik ni tak boleh touching dengan benda yang touching pula dengan ground. Sebagai contohnya rumput lah, ataupun pokok-pokok yang lain lah. Sebab bila rumput ni dia touching pula dengan kabel dawai pada pagar elektrik tu, power yang ada pada sekeliling pagar elektrik tu dia akan loop balik ke ground melalui rumput yang touch dengan dawai tu lah. So dia punya kekuatan power tu tak berapa nak kuat lah. Bila ada binatang yang sentuh dengan kita punya dawai pagar elektrik tu, dia punya renjatan tu tak kuat. Jadi berkemungkinan binatang tu akan rempuh masuk pagar kebun kita tu agak tinggi lah. Jadi rumput tu kena sentiasa jagalah dengan pagi panjang dan touch dengan pagar tu. Tapi itulah kalau setiap minggu kita nak machine jenuh juga. Untuk yang awal-awal ni aku machine je dulu. Sebab nanti aku akan start meracun lah untuk rumput ni. Tengah duk machine rumput, tiba-tiba shaft depan machine rumput aku ni tak berpusing. Enjin hidup, semua okey, tapi shaft je tak berpusing. Jadi tergendala jugalah kerja aku untuk hari tu. Lepas aku dah check gear case mesin rumput ni, memang betul lah gear case mesin rumput ni dia punya gear dah makan. So dah tak boleh pakai lah. Aku order je dekat Shopee. Ni dia gear case yang aku beli. Untuk setiap mesin rumput lain dia punya gigi depan ni. Untuk mesin rumput aku memang 9 gigi. So kita kena cari yang 9 gigi jugalah. Untuk gear case mesin rumput yang aku beli daripada kedai ni, aku tengok dia punya kualiti dia baik lah. So boleh beli lah dekat kedai ni. Jom aku nak check dulu dia punya barang complete ke tak dekat dalam ni. Untuk buka shaft ni, dia punya nut ni ikut jam untuk buka. Dan untuk ketatkan lawan jam. Dekat dalam ni kalau kita buka, ada dua bush besi macam ni Alright, so complete lah. Gigi gear yang rosak yang aku masukkan tu dekat sini. Nampak dekat belah dalam ni ada satu shaft, depan pun ada satu shaft. Antara kedua shaft ni ada gear. So gear tu lah dah makan. Yang mana duk tercari-cari saiz nut untuk ikat mata mesin rumput ni, dia gunakan saiz 19. Untuk buka mata mesin rumput ni, arah yang kita kena buka ikut jam dia terbalik dengan nut-nut biasa. Okay, ni aku compare side by side. So dia punya size design sama Dan ni pula dia punya masalah dia. Kau tengok bila aku tahan belah shaft belah dalam dan aku pusing shaft belah luar ni, dia masih boleh bergerak. So gigi gear dekat tengah-tengah tu dah makan. So dia tak boleh nak grip lah. Okay, kalau nampak kat sini ada lubang lubang tu dia tembus sampai ke belah dalam macam ni. Nampak So lubang ni bertujuan dia untuk kita sendai sesuatu lah. Kalau kita punya nut tu terlampau ketat, kita boleh sendai dengan besi dalam lubang ni. Lepas tu kita buka je nut tu ikut jam. So dia akan jadi lebih mudah lah. Kalau tak, dia punya shaft ni dia akan ikut sama bila kita pusing. Sudah tujuan lubang tu dibuat. Perasan tak kalau kita beli benda baru dan benda tu warna dia chrome, dia mesti ada lapisan plastik warna biru ni. Tujuan plastik ni tak orang bagi calak. So bila benda tu kita dah beli, kita nak guna, kita buka je lah. Okay, ni aku ketatkan biasa-biasa je. Sebab nanti bila pasang dekat mesin rumput, baru senang kita nak ketatkan betul-betul. Lepas tu aku beli juga handle untuk mesin rumput aku ni. Sebab handle yang panjang sedia ada tu, susah nak kontrol juga bila aku mesin dekat bahagian dawai pagar elektrik aku. Sekejap kita akan pasang. Untuk shaft bahagian depan yang baru ni, memang dia tak bagi skru dua dekat sini. So kita kena buka yang lama, kita pasang dekat yang baru ni. Untuk skru ni pula, dia pakai jenis Allen key. Yang satu tu saiz kecil, dan yang ni pula saiz besar. So dia menggunakan dua Allen key yang berbeza. Untuk mudahkan kerja aku beli je tool set ni. Untuk tool set ni, ada macam-macam saiz juga So sesuai kalau kita nak buat DIY sikit-sikit tu, tak ada masalah. Kalau nak beli tool set ni, link ada dekat atas. Apa klik, tengok je berapa harga hampa dapat. Alright, kita masukkan balik shaft ni pada batang mesin rumput ni. Okay, dekat sini ada lubang. So kita masukkan balik skru pada lubang ni. Make sure lubang tu sama Lepas tu kita ketatkan skru yang ni. Kemudian skru yang bawah ni pun kita ketatkan juga. Alright, so tool ni memang aku syorkan pada siapa-siapa yang cuba nak buat DIY tu, apa kena ada benda ni. Okay, jangan lupa ketatkan balik mata pisau mesin rumput ni. Alright, siap. So lepas ni aku nak tukar dia punya handle pula. Ada 4 biji skru Allen key kat sini.
Untuk handle baru ni aku pasang je kat sini dulu. Sebab lagi kita test tengok, baru kita boleh adjust kat mana kedudukan yang sesuai. Aku rasa kat sini okey kot. Jom kita try tengok. Bagi aku, handle kecil yang aku baru pasang ni, dia mudah lagi kontrol kita punya mesin rumput ni. Okay guys, macam itulah macam mana aku tukar part pada mesin rumput aku ni. Link semua ada dekat atas tu, hampa klik, hampa tengok je. Aku harap bermanfaat. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye bye.